Festival, 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 festival. Yeay. Apa ye? Apa ya ye? Festival apa? Kita menang, kita menang. Festival. Seronok, seronok, seronok. Apa festival tu? Festival kita kena adakan. Apa? Festival apa? Oh, festival. Oh, ya, yeah, festival. Kita kena duit lah. Kita kena duit. Sebab kata rambut orang ni, kita kena buat hari festival. Semua setuju tak kita buat hari festival? Ya, saya setuju. Saya lagi setuju. Tapi kita kena buat betul-betul. Tak ada penyesalan. Tahu? Jawablah saya. Awak terangkan. Saya kuat. Saya boleh lawan. Nak buat ke? Ya, kot. Ya, semua kita kena bersemangat nak kena ikut dia ni. Tapi saya malas lah. Saya pun. Tak apa. Kita kena buat. Kita kena berusaha. Semua berusaha. Jom. Kuatkan semangat. Saya memang kuat pun daripada dulu lagi tangan saya kuat. Bagus lah dapat baiki balik ya. Benda tu kan dah rosak. Tangki air kan tu? Betul tak saya cakap? Ya, memang betul. Saya memang setuju cakap awak lah, Puteri. Sedap betul lah makanan. Bukan nama awak tu. Dah lah, tak apa. Jangan lain dia sangat. Dia macam ni sikit. Lain kali saya tolong awak ya. Saya dah biasa dah. Hei Misha. Cepatlah Misha. Jomlah kita main. Tak payah main. Tak payah lain je. Jomlah, cepatlah ikut saya. Saya dah tak ada kawan. Dia tak ada kawan dah lah. Dia dah bosan. Ya? Jomlah, kita berlakon sama-sama. Saya tak berlakon. Jom berlakon, Shima. Shima pula. Misha, nama saya Misha. Ya, jom. Dah, lepas saya. Jomlah berlakon. Tak nak. Baiklah, strategi kita untuk selamatkan kapal Musashi. Jadi awak semua ada soalan untuk kita macam mana selamatkan. Mungkin kita kena minta bantuan kapal pasir. Mungkin pun. Ya, betul lah itu rancangan sebenarnya. Tapi banyak benda yang berlaku sangat sampai kita tak tahu macam mana keadaan kapal Musashi sekarang ni. Mungkin mereka dalam keadaan bahaya dan mereka dah sampai ke tempat yang kita tak tahu. Mungkin kita kena kerahkan semua anggota kita untuk cari di mana Musashi sekarang. Kapal-kapal lain dah ditemui. Cuma kapal Musashi saja yang belum ditemui. Nampaknya macam itulah carangannya. Mungkin ada Razir boleh tolong kita. Mereka akan termasuk ke tempat yang kita tak tahu. Dan tempat tu jauh daripada sini. Festival. Semua bersiap untuk festival? Saya siap. Tapi saya tengah buat ni. Awak kena buat makanan. Makanan banyak-banyak tau. Orang lain nak makan. Tiba? Awak nak buat apa je nanti? Saya festival. Saya tak nak makan. Ya, tanpa tanya. Saya tak nak festival boleh. Apa? Kita kena buat lah. Tapi saya penat lah. Saya nak duduk camping. Jom. Awak tak nak tahu saya Saya tak nak. Jujur. Kenapa? Kenapa dia tak nak tolong saya? Ha? Apa tu? Buat apa tu? Oh, tengok ni nak potong tebikai lah. Tebikai sedap sangat. Sedap untuk dimakan. Di musim-musim panas semua dah sedap. Tapi kita kan nak buat festival. Saya suka tebikai. Saya pun suka tebikai. Pukulan tepat sangat. Memang sedap. Tapi saya nak festival. Misha, tengoklah rancangan saya ni. Ya? Saya tak nak main dengan awak. Mainlah dengan saya. Saya dah tak ada kawan lah. Saya ada kawan lagi. Awak kan kawan saya. Apa ni? Dengar tak saya kata? Oh? Apa? Kapten nak apa? Kapten nak main dengan saya? Saya betul-betul nak main. Saya boleh main Kapten. Kapten best.
Nama kawan awak Mila. Oh, Mila. Mila dah jatuh tangga. Dan dia pun dah masuk hospital. Hah? Hah? Cepat, bersiap. Kita dah nak mula dah ni. Dah nak mula? Saya belum siap-siap lagi. Cepat sikit. Apa benda lah. Jomlah kita mulakan. Saya malas nak tunggulah. Saya pun nak tunggu-tunggu. Tapi saya nak pergi bulan festival. Saya nak ikut dia. Awak tak ikut. Saya nak lawan awak, boleh tak? Sebab saya nak kuat. Sebab awak kan lemah. Macam itulah. Mana? Mana orang tu? Cepatlah. Kata nak mula. Orang mana pula ni? Saya lah orang. Kenapa awak datang cari saya ni? Apa? Dah mula dah. Benda tu. Awak tak nak main ke? Kata nak main. Awak tak nak main tadi kan? Saya rasa nak main. Saya nak lawan Puteri. Macam tu. Yelah. Dah lama dah saya nak lawan awak. Dah, saya lari dulu. Nanti Saya lawan. lari dulu. Bye. Ya, saya ikut. Tak nak. Tidak. Kita akan belajar berlakonan. Pelakonan. Saya adalah wakil ketua pelajar dan awak semua adalah bawahannya. Saya adalah si pendek yang pendek. Awak semua. Oh, dah datang je. Pelakon? Saya bukan pelakon. Saya adalah ketua di sini. Awak jangan kacau saya. Oh, dia dah gagap dah. Awak nak kacau saya? Awak nak kacau saya juga? Saya kacau awak. Nah, bidang. Jangan. Apa ni? Kenapa? Saya kena pukul. Saya nak jatuh. Terima kasih. Tadi awak kata. Kata apa? Awak kan belum bersumur lagi. Tahu? Tunggang. Awak nak bersumur kan? Awak nak lawan Puteri kan? Saya akan bagi awak lawan Puteri. Puteri? Awak kan tak suka Puteri. Tengok muka awak tu. Saya tahu sangat. Awak suka Misha kan? Betul kan? Asal cakap dengan dia kan? Baiklah, kita mulakan sekarang. Ya, perlawanan antara dia dengan dia ni. Saya tak kenal nama dia. Awak. Awak pun kawan saya yang kuat. Wah, kuat gagah perkasa lah dia ni. Saya rasa siapa menang? Mulakan sekarang. Jom. Kawan. Dia dah kalah. Bangunlah, jangan tidur lah. Tak baik lah. Dia memang tidur pun lah. Betul lah awak cakap tu. Saya tak apa-apa. Ya, sekarang dia yang menanginya. Bagus. Saya suka tu. Dan nampaknya sekarang dia akan bertemu dengan kapten kita iaitu Puteri. Ya. Saya saja je bagi dia lawan Puteri sebab Puteri tu kan dah lawan lama-lama tadi. Cepat. Mulakan sekarang. Sekarang. Ya. Baik, kita ada pemenang. Kapten Puteri dah kalah. Terima kasih banyak-banyak tuan. Dan kita mulakan lagi dengan apa? Oh, Minami. Awak nak apa? Saya nak bagi tahu yang hari ni hari jadi saya. Belum. Oh. Begitu. Baguslah sangat. Jadi awak ya? Ya, jadi saya lah. Saya suka sangat. Saya nak nyanyikan satu lagu, boleh tak? Ya. Kita boleh bagi dia lagu. Lagu apa awak nak nyanyi? Lagu jadi awak ya? Umur awak berapa ya?
Nami? Umur saya 12 tahun. Wah, tak sangka pula. Ya. Memang tak sangka. Betul ke? Tengokkan. Yolah betul, takkan nak tipu lah. Bagus saya tipu. Hai, jangan dengar cakap saya lagi. Cakap dengar saya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari Nami jadi. Nak gemuk. Apa cakap dia gemuk? Tak baik. Bukan saya. Kapten, Ya? Awak nak apa, Misha? panggil saya. Ya, panggil apa? Kapten. Awak nak apa? Saya bukan kapten. Saya wakil kapten. Ya, awak kapten sementara kan? Betul tak? Saya pernah jadikan awak kapten sementara. Ya, saya ingat tu. Tapi saya tak nak jadi kapten. Baguslah. Saya suka jadi kapten. Tapi saya tak ingat kawan saya. Nama dia Mila. Saya lama tak jumpa dia. Saya rindu dekat dia. Rambut hitam, muka hitam. Bukan, muka putih sikit lah. Hello, ketua bercakap sekarang ni. Musuh terlihat. Belum lagi. Oh. Ini atasan lah. Apa? Yo, Kapal Musashi? hancur. Hancur? Tak adalah, dia jauh daripada sasaran kita. Sasaran pula. Kita kan selamatkan dia. Ya, betul. Saya suka. Apa ni? Saya tak makan lagi dah. Aku makan pula. Baiklah, misi kita untuk menyelamatkan kapal Musashi nanti. Ya, kita akan selamatkan. Baiklah, gerak semua. Kita akan selamatkan Kapten Musashi. Kapten Musashi. Mila kan? Saya. Ya, apa? Awak nak cakap apa? Kau nak cakap je lah. Aku tumbuk kepala kau kang. Apa ni tu bising-bising? Mama. Dia diam. Cepat. Cepat. Suara apa? Oh, cepat. Saya suka benda ni. Benda ni tebal. Ya, macam kapal tebal. Ye. Kapten? Awak ngelamun ke? Baiklah, kita akan bincangkan tentang peta untuk selamatkan. Dan semua kena ikut tau. Tak boleh lari-lari. Jangan bawa ni lembu. Awak juga, baby. Awak ambil hitam. Dah, jangan bising. Saya nak tanya boleh tak? Ada nenek tak ke sini? Kapal Musashi terlihat. Dia dekat kita. Apa kapal Musashi?
Cepat. Kita kena pergi. Ah! Cepat. Apa lagi tu? Apa tu? Kenapa dia serang kita pula? Kapten, kenapa takut lah ni? Kapten. Apa pula tu? Apa ni? Saya cari maklumat kejap lah. Ada. Kan mereka tolong kita? Nampaknya. Apa yang kita nak buat ni? Cepatlah. Fikir. Kita kasih hari kasih patah balik. Apa ni? Bergetar. Hari kasih kau hajarlah. Cepatlah sikit. Patah balik. Woi, pergi sana dia tak berguna. Apa? Kenapa ni? Kenapa dia suruh patah balik pula? Kapten? Saya bukan Kapten. Ni Kapten dah tengah ni. Kapten perlukan bantuan. Ada kasih. Patah balik. Jangan hantar ke depan. Aku tak dengar tu. Bergerak terus. Kita bersama. Apa ni? Apa benda ni? Patah balik lah. Kasih. Yang macam kita tak kena. Apa? Dia galak kan? Kapten, kenapa ni? Kenapa awak takut? Kapten? Kenapa awak takut pula dengan bom tu? Awak takut dengan Alamak. ke? Apa? Dia dengar suara lah. Kapten ada masalah. Jangan pergi sana. Berbahaya. Saya pergi tolong dia. Seorang je. Dah. Ya. Apakah Kapten kasih buat tu? Saya pun tak tahulah. Dia mungkin... dia dalam bahaya tu. Nampaknya ada kapal yang akan tolong kita nanti. Mana? Ya, betul. Itu semua salah saya. Sebab itulah mereka semua jadi monyet. Apa? Bukan salah awak. Nah, tisu. Kain. Nah, ambillah ni. Terima kasih. Saya lapkan ni lah. Nampaknya kita kena balik ke sekolah. Ya. Hello, saya adalah Mishi. Siapa ni? Tuan, ada orang call lah. Kenapa kawan kita tembak? Terus. Awak semua jangan tembak. Berbahaya sangat ni. Jangan tembak. Apa? Jom kita ke sana.
Tolong saya. Tolong saya. Mereka semua. Kenapa? Mereka semua. Kenapa ni? Kenapa awak tenang? Ha? Bunyi apa tu? Kita kena lari. Cepat. Bosannya kat sini. Saya nak order satu. Bukan. Saya nak makan satu. Saya tengah haus ni, jangan nak order ya. Saya tengah nak cari perbaiki. Kapten. Jadi kena minta tolong kat orang lah. Ya, ini adalah lampu. Kapten? Kapten bisu ke? Semua baik-baiklah. Jagalah diri. Saya ada kawan. Nama dia Putri. Tapi tolonglah berhati-hati sikit dengan monyet banyak-banyak ni. Jangan sampai ada yang kena. Nampaknya kapal di kaca dah datang lah, Kapten. Mana? Di ujung sana tu. Kapal Putri. Kapal Musashi mengarang kita. Kita kena hati-hati. Kapal ketua pelajar diserang. Mana? Kapten. Kita diserang. Cepat. Berhati-hatilah. Hai, cepatlah sikit. Lari-larilah kapal kita ni. Lambatlah. Hantarkan drone ke kapal Musashi ya. Semua dengar tak? Musashi dah menembak drone kita. Buka pintu. Buka pintu? Kenapa nak buka pintu pula kan? Kita fikirkan macam mana caranya. Saya pun tak tahu. Budak tu dah pelik. Tapi budak tu baik. Kapten, janganlah macam ni. Saya takut tembak kawan saya. Hari Kazim, patah balik. Nak mati ke? Kenapa kita tak patah balik? Lamanya. Sampai ke? Sampai ke? Ada apa-apa ke? Hei! Cepat tengok kat sana. Apa? Mana?
Hah? Apa yang terjadi tu? Saya takut. Takut? Kenapa? Awak takut? Saya datang! Tolong. Apa yang datang? Apa yang awak semua nak cakap ni? Saya tak faham. Oh, Saya nak jumpa Mila. Mila. awak ikut saya kejap. Kita nak bincangkan. Awak jaga dia ni kejap Kita kena bincangkan perkara ni. Okey? Dah tutup. Tak ada orang dengar lagi. Apa awak cakap saya? Nah. Awak kena kuat supaya awak tak jatuh melawan orang-orang. Ya? Faham? Saya pun kuat juga. Kenapa budak ni? Salah faham ke? Dia je dah ada kapal. Faham tak? Awak kena tolong Kapten. Sebab awak kan dekat dengan Kapten. Awak kena kuat sama macam Kapten. Kapten tak kuat sangat. Faham tak saya cakap ni? Saya tak suka Kapten tu. Sebab dia lemah, dia takut. Relax. Macam tu lah. Saya boleh cakap dengan awak. Terima kasih. Terima kasih sangat. Kita menang. Apa yang awak menangnya? Awak kalah. Kapten. Kapten Puteri. Cepat, mereka mana? Saya tak tahu. Awak tak buat apa? Kapten Puteri. Awak kena menang. Dia cakap juga akhirnya. Kenapa lah budak ni? Apa yang menangnya? Apa yang menang? Kita tak menang lagi lah. Kan? Kita kena menang. Sebab Kapten kuat. Sakit! Apa tu? Tak apa. Biar, tak kisah pun bunyi tu. Kita semua kena berusaha. Kita kena menang. Kita kena menang. Melawan. Kita kena menang. Tengok ke sana. Tengok apanya? Bagus. Kita kena selamatkan Kapten Musashi kan? Cepat. Kapten, awak kena bagi arahan. Awak kena selamatkan kawan awak kan? Mila. Saya nak cari Mila. Kapten Musashi takut. Biar saya bacakan. Mereka minta tolong kita. Dengar tak, Kapten? Daripada Mila. Mila. Saya nak jumpa Mila. Ya, kita kena selamatkan Kapten Musashi. Saya lah Kapten sebenarnya. Puteri Hirashi. Adakah dia tak mundur, Kapten? Kapten, macam mana ni?